Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hazihil ayyam, yani ayyamil 'ashr. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta inayah dan taufiknya dapat kita bertemu pada tengah hari yang penuh keberkatan ini untuk sama-sama kita bermunaqasyah ataupun bermuhasabah, untuk kita sama-sama berbincang ataupun berkongsi beberapa ilmu untuk menjadi panduan dan pegangan kita. Mudah-mudahan dengan keberkatan majlis kita pada tengah hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat kita, mengampunkan dosa-dosa kita dan memudahkan perjalanan kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita menuntut ilmu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga kerana masih memanjangkan umur kita sehingga ke saat ini, untuk kita terus hidup menghirup udara, oksigen yang Allah bekalkan kepada kita tanpa perlu bayar apa-apa. Inilah nikmat yang sangat besar juga yang perlu kita syukuri, dan salah satu cara untuk kita mensyukuri nikmat pemberian Allah yang banyak ini adalah kita sentiasa melaksanakan apa yang Allah perintah dan kita berusaha meninggalkan segala yang Allah larang dan tegah. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sepatutnya hari ini tajuk yang sepatutnya saya sampaikan adalah anugerah solat. Solat adalah anugerah terindah yang mana dengan solat dapat menghapuskan dosa. Tetapi saya minta tukar tajuk ni, memandangkan hari ini adalah hari terakhir pada bulan Zulqa'dah. Jadi besok kita akan masuk bulan Zulhijjah. Kalau dalam Islam waktu maghrib nantilah, maghrib hari ini, maka secara rasmilah kita masuk ke bulan yang baru dalam Islam, iaitu Zulhijjah. Jadi saya minta kepada Ustaz Izzahan minta untuk tukarkan tajuk. Alhamdulillah, dia kata tak ada masalah, boleh. Okey, jadi saya tukar tajuk untuk saya kongsikan pada tengah hari ini dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, iaitu tentang kelebihan yang ada pada bulan Zulhijjah. Jadi saya rasa terpanggil untuk membahaskan dan membicarakan tentang tajuk ini kerana kita nak ambil kelebihan, kita nak ambil manfaat yang sangat besar yang ada pada bulan Zulhijjah. Umumnya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang mana Allah muliakan. Allah sucikan 4 bulan ini, Allah muliakan, dan padanya terdapat keberkatan yang lebih berbanding bulan-bulan yang lain. Jadi 4 bulan itu apa? Satunya terasing, iaitu bulan Rajab, yang ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Dan 3 lagi dia berturutan. Jadi 4 bulan, daripada 12 bulan itu 4 bulan. Satu bulan Rajab terasing, dah lepas dah hari itu. Kemudian 3 ini berturutan, iaitu bulan Zulqa'dah, yang hari ini last, hari terakhir bulan Zulqa'dah. Kemudian bulan Zulhijjah yang kita nak masuk maghrib nanti, dan kemudian satu lagi adalah bulan Muharram. Jadi 4 bulan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat mulia. Bahkan kata Imam Ibn Abbas, kata sahabat Nabi SAW, iaitu Abdullah bin Abbas, kata-kata beliau telah dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya, mengatakan 4 bulan ini sekiranya kita melakukan ketaatan kepada Allah, inna ta'ata fiha, sesungguhnya siapa yang melakukan ketaatan, melakukan amalan soleh perintah Allah Subhanahu wa taala pada 4 bulan ini,
aktsaru sawaban, akan diberikan pahala yang banyak padanya, akan diberikan pahala yang berganda padanya. Nak bagi tahu 4 bulan ini kelebihannya adalah amalan soleh bila kita laksanakan pahalanya banyak dan berganda. Ini kelebihan 4 bulan ini. Dan kata Ibnu Abbas juga, wa inna ma'siyata fiha, dan sekiranya sebaliknya kita melakukan kemungkaran, kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat pada bulan ini, asyaddul iqabah, maka Allah ancam dengan dosa yang berganda juga. Jadi maksudnya 4 bulan ini sepatutnya kita kena jaga larangan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita memperbanyakkan amalan soleh. Sebab kita nak dapat kelebihan yang ada pada 4 bulan yang disebut. Bahkan Zulqa'edah masih dalam 4 bulan tadi. Dan kita nak masuk Maghrib nanti, Zulhijjah pun masih lagi dalam 4 bulan yang Allah sukai tadi. Bahkan saya nak sentuh tentang Zulhijjah sebab apa? Sebab di dalam 4 bulan tadi ada 10 hari daripada 4 bulan yang Allah pilih tadi, ya, ada 10 hari secara khusus memang Allah pilih dan Allah sangat sukai hari-hari ini. Di dalam hadis sahih, ya, Nabi menyebut daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hazil ayyam." Yani ayyamil 'ashr. Qalu ya Rasulullah, walau jihadu fi sabilillah. Qala walau jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'in atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan juga At-Tirmizi. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam hadis ini Allah menceritakan tidak ada hari-hari. Maksudnya dalam setahun ni ada 360 hari ataupun 365 hari. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalus salih fihinna, yang mana hari-hari ini bila mana kita melakukan amalan salih padanya, ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Kata Allah, hari-hari ini sangat Allah sukai, sangat Allah cintai, sangat Allah sayangi. Jadi hari ini apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ayyamal 'ashr, iaitu 10 hari. Jadi maksudkan 10 hari di sini kata ulama adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Jadi kelebihan dan fadilat ini telah pun disebut dalam hadis ini. Dalam banyak-banyak hari dalam setahun ini, 10 hari ini adalah hari yang paling Allah Allah sukai dan Allah cintai. Siapa yang pada 10 hari ini dia melakukan amalan soleh. Bila mana kita melakukan amalan soleh ini, maksudnya umum tuan-tuan. Dalam hadis ini sebut amalan soleh ini umum. Semua bentuk amalan berbentuk wajib ataupun arahannya berbentuk sunat, ataupun perkara itu harus pada asalnya tetapi kita niat kerana Allah, maka dia menjadi ibadah dan pahala. Semuanya disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Jadi kita kena memperbanyakkan amalan soleh bila tibanya 1 Zulhijjah. Jangan kita sia-siakan. Kalau sebelum ini kita diceritakan tentang kehebatan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni tak payah ceritalah, semua orang tahu tentang kelebihannya. Daripada masyarakat awamnya sampailah masyarakat yang alim dan sebagainya, semua tahu tentang kehebatan bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan selalu diceritakan oleh asatizah. Bahkan informasi berkaitan kehebatan Ramadan disebarluaskan dalam media sosial, di-sharekan dalam grup WhatsApp, dalam TikTok dan sebagainya. Jadi orang awam pun tahu kelebihan bulan Ramadan. Tetapi kita tak perasan yang ada juga 10 hari yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding Ramadan. Ramadan itu memang hebat dah lah. Tapi ada juga hari-hari yang setanding Ramadan, iaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah.
Sebab tu Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala ada mengatakan, bahkan sebagian ulama' juga mengatakan, malam yang terbaik jatuh pada Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah malam yang terbaik dalam dunia. Sebab padanya ada malam Lailatul Qadar. Tetapi siang harinya, dalam setahun, siang harinya dalam dunia ini, siang harinya jatuh kepada 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Maksudnya, siang menang dekat Zulhijjah, malam menang dekat Ramadan. Allahu Akbar. Kalau kita tahu kelebihan yang ada pada 10 hari bulan Zulhijjah ini, pasti kita takkan sia-siakan hari kita berlalu tanpa amalan soleh. Walaupun sedikit amalan soleh kita pun, walaupun sekecil-kecil amalan soleh kita, sampailah sebesar-besar amalan soleh kita, kita takkan sia-siakan. Sebab kelebihan yang ada pada 10 hari pada bulan Zulhijjah ini. Itu dalam hadis Nabi sebut jelas, ahabbu. Perkataan ahab ni Allah suka, Allah cinta. Bila mana macam kita lah, sebagai ayah dan ibu, sayang dekat anak-anak kita, apa yang anak-anak kita minta kita bagi. Kita bagi. Sebab kita sayang. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Allah sayang 10 hari ini secara khusus, Allah nak hamba-Nya minta buat apa yang dia suruh, minta apa yang nak. Allah nak bagi semuanya. Jadi ambillah kesempatan, dipanjangkan umur, bermula maghrib ini bermasuk 1 Zulhijjah, sampailah hujung bulan Zulhijjah. Bahkan dalam hadis sebut 10 hari di awal. Kata ulama' 10 hari di awal itu memang dikhususkan. Tetapi walaupun dah lebih 10 Zulhijjah, masuk 11, 12 sampai hujung bulan Zulhijjah, tetap juga mendapat fadilat ini. Kerana umumnya tadi, Allah ada 4 bulan di sisinya yang dimuliakan sepenuh bulan itu. Jadi bulan Zulhijjah sampai habis. Cuma 10 hari awal ni dikhususkan, kelebihannya lebih berganda. Jadi apa yang perlu kita buat pada 10 hari awal bulan Zulhijjah dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini? Maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, amalan yang paling utama yang perlu kita laksanakan adalah kita kena memperbanyakkan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni tak perlu tunggu bulan, tak perlu tunggu hari, tak perlu tunggu waktu tertentu, tuan-tuan. Istighfar dan taubat ini sepanjang hidup kita, setiap saat. Dia perlu ada dalam diri kita. Kerana kita tak terlepas daripada dosa, tuan-tuan. Dosa kecil pun terdedah, dosa besar pun kita terdedah. Banyak dosa kita pun kita terdedah, sikit dosa kita pun kita terdedah dengan dosa. Maka menjadi kewajipan kepada kita untuk segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Lebih-lebih lagi, bila tiba 10 hari pada awal bulan Zulhijjah ini, kita perbanyakkan mohon ampun dan taubat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kerana Allah sangat pemurah waktu ini. Allah akan ampunkan sekiranya kita minta ampun dengan Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Sekiranya kita bertaubat sungguh-sungguh 10 hari awal bulan Zulhijjah ini pada dosa-dosa kita yang lalu, maka Allah akan terima taubat kita. Ambillah kesempatan untuk kita sama-sama memperbanyakkan istighfar dan taubat, khususnya pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, untuk kita mengambil kelebihan yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehebatan 10 hari di bulan awal 10 hari awal bulan Zulhijjah. Itu satu, tuan-tuan. Ini amalan soleh yang boleh kita perbanyakkan, memperbanyakkan istighfar dan juga taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, antara amalan yang boleh kita perbanyakkan, kita pergiatkan pada 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah ini, berdasarkan kepada hadis-hadis sahih, iaitu kita memperbanyakkan puasa sunat Zulhijjah. Puasa sunat ini dianjurkan bermula bila? 1 Zulhijjah sampailah 9 Zulhijjah. Tetapi kebiasaan kita biasa dengar bulan Zulhijjah puasa pada 9 Zulhijjah, hari Arafah sahaja. Ataupun ada juga dicerita oleh ulama tentang hari Tarwiyah, iaitu pada 8 Zulhijjah. Puasa hari Tarwiyah 8, puasa hari Zulhijjah 9 itu menjadi kebiasaan. Tetapi kita jarang dengar rupanya puasa Zulhijjah ini boleh bermula besok. 1 Zulhijjah dah boleh mula puasa sunat dah rupanya. Sebab ada hadis Nabi, sandaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berpuasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah itu sabit. Bahkan ulama, antaranya Imam Nawawi rahimahullah taala, ulama dalam mazhab Syafi'i, ulama yang hebat,
beliau mengatakan berpuasa 9 hari pada awal bulan Zulhijjah bukanlah perkara yang dibenci. Bahkan dia digalakkan. Mustahabbun. Digalakkan untuk dilaksanakan. Kerana dia adalah perkara yang baik. Jadi marilah sama-sama kita cuba untuk belajar, ataupun bagi mereka yang baru nak belajar puasa Zulhijjah, boleh start besok. Tapi kalau tak biasa, tuan-tuan, puan-puan boleh kekalkan 9 Zulhijjah tu puasalah, jangan tinggal. Siapa yang nak ambil kelebihan yang banyak, startlah puasa besok sampai 9 Zulhijjah. 9 hari. Kalau rasa tak mampu nak buat 9 hari, kerana ujian dan dugaan yang banyak, sekurang-kurangnya puasalah sehari pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah. Hari Jumaat, ya. Hari Jumaat, 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumaat, hari Arafah. Kita akan kita akan raya pada 10 Zulhijjah, iaitu hari Nahar Aidil-Adha pada hari Sabtu. Itu dah diumumkan semalam lah. Kan baru-baru ni viral kan. Semua juga tak senang kan, viral baru ni kata, kita raya awal lah tahun ni. Di negara, di Abu Dhabi nampak dah nak bulan katanya. Jadi kita kena raya pada hari Jumaat. Masing-masing masa tu kecoh lah, macam mana nak buat korban ni Jumaat ni dengan waktu yang sempit dan sebagainya. Maka kita kena ikut tempat kita menetap. Di Malaysia, kita ikut di Malaysia punya pihak autoriti yang tetapkan bila berlakunya Hari Raya Aidil-Adha. Maka dah dapat dah. Bila mana semalam, sebelum maghrib semalam, pihak autoriti, dia orang telah pun melihat anak bulan. Untuk, bukan tengoklah, ru'yah ni kaedah untuk melihat anak bulan, tetapi tak nampak. Bila mana tak nampak, dia akan guna ilmu hisab. Dia guna kaedah hisab lah. Cukupkan 30 hari. Jadi jatuhlah raya pada hari Sabtu. Baik, cuma balik kepada tadi, nak kata puasa sunat 1 hingga 9 dianjurkan. Tuan-tuan boleh berpuasa mana-mana hari 1 hingga 9 tu. Tapi kalau rasa berat nak puasa, sehari ambil lah, jangan tinggalkan, iaitu 9 Zulhijjah, hari Jumaat. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kelebihan yang ada pada 9 Zulhijjah bagi mereka yang berpuasa sangat besar. Sangat besar. Bagi mereka yang tidak melakukan ibadah wukuf, wukuf di Arafah kan, hari 9 tu, kalau Jumaat haji mereka melakukan wukuf lah, rukun haji kan. Kita yang tak berada di sana, kita duduk di sini, kita disunatkan berpuasa sunat, iaitu 9 Zulhijjah. Apa kelebihannya? Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa hari Arafah, puasa sunat pada hari Arafah, maka Allah akan mengampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini ganjaran sangat hebat tuan-tuan. Allah ampunkan dosa 12 bulan yang lalu dan 12 bulan yang akan datang. Automatik Allah ampunkan jika kita melaksanakan puasa sunat pada 9 Zulhijjah. Cuma di sini saya nak jelaskan, yang dimaksudkan diampunkan dosa-dosa ini hanyalah dosa kecil sahaja. Maksudnya, dosa kecil yang kita buat tak perlu minta ampun. Dengan amalan puasa sunat tadi, automatik terampun. Tetapi sekiranya dosa besar, maka tidak ada cara lain. Wajib dengan taubat. Mesti taubat. Dia takkan terampun dengan puasa tadi saja. Kalau tak taubat, sertakan taubat. Tapi, kalau dosa kecil, automatik terampun setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tuan-tuan, ambillah kesempatan ini. Kerana dosa kecil banyak kita buat, yang kita tak sedar pun. Jadi dalam kita tak sedar buat dosa kecil ni, kadang-kadang kita lupa nak minta ampun dengan Allah. Maka kita buatlah amalan soleh yang boleh ampunkan dosa-dosa kecil itu, walaupun tanpa memohon ampun kepada Allah. Tapi dengan amalan soleh itu, terampunlah dosa-dosa kecil yang kita pernah lakukan. 2. Puasa. Yang ketiga tuan-tuan, antara amalan yang sangat dianjurkan, digalakkan untuk dipertingkatkan pada 10 hari terawal bulan Zulhijjah ini adalah memperbanyakkan zikrullah. Yang ini memang ada hadis khusus yang menceritakan tentang digalakkan untuk banyak zikrullah pada 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Quran, Allah menyebut wa yazkuru smallahu fi ayyamin ma'lumat, kata Allah. Maka sebutlah namaku pada hari-hari yang telah dimaklumi, iaitu hari-hari yang diketahui. Kata ulama tafsir, dimaksudkan dengan ayyamin ma'lumat di sini adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah.
Apa yang Allah suruh? Wa yazkurusmallah. Sebutlah nama Allah padanya. Anjuran supaya berzikir pada 10 hari yang terawal pada bulan Zulhijjah adalah satu suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tuan-tuan, Nabi SAW juga telah memberikan penjelasan untuk menguatkan ayat Quran ini dalam satu hadis. Dan Nabi SAW menyebut, "Ma min ayyamin a'zam." Tidak ada hari-hari yang agung, tidak ada hari-hari yang besar di sisi Allah, indallah, wala ahabbu ilaih, dan tidak ada yang lebih Allah cintai dan Allah sukai. Apa dia? Minal amal, untuk kita beramal padanya, amalan soleh padanya, al-amal fihinna min hadhil ayyam, iaitu pada amalan yang kita lakukan pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Kata Nabi, apa amalan kita boleh buat? Fa'aksiru fihinna, maka perbanyakkan akan kalian. Fa'aksiru ini banyak. Bilangannya mesti banyak. 2 ke atas, bahkan lebih pada itu. Fa'aksiru, banyak, lebihkan. Apa yang dilebihkan di sini? Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid, atau kama qala Rasulullah SAW. Apa yang kena banyak ni? Nabi kata perbanyakkan membaca zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Perbanyakkan baca zikir la ilaha illallah 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah ini. Tuan-tuan latih tuan-tuan. Tuan-tuan 10 hari ini tuan-tuan buat latihan. Saya yakin bila mana kita buat latihan, macam mana kita buat dalam bulan puasa, bentuk latihan, madrasah latihan. Bila kita istiqamah 10 hari tu, kita selepas pada tu kita akan tengok kesannya. Kalau kita buat sungguh-sungguh, kita takkan mampu tinggal dah. Sebab tu tuan-tuan, Ramadan tu walaupun dah lepas sebulan, tapi masih orang ada di kalangan kita yang masih mampu beramal lagi dengan amalan yang ada bulan Ramadan. Kenapa? Kerana Ramadan telah berjaya menatijahkan takwa dalam diri dia. Dapat melahirkan takwa yang sebenar pada diri dia. Sebab tu dia boleh istiqamah amalan soleh walaupun dah habis Ramadan. Jadi Zulhijjah ini peluang untuk kita hidupkan kembali. Kalau orang yang mana Ramadan itu dia kekalkan istiqamah dengan amalan, alhamdulillah, syukur. Itu nikmat yang sangat besar padanya. Tetapi ada orang yang terkandas tuan-tuan. Ada golongan yang terkandas ataupun ada golongan yang mengendurkan amalan soleh selepas Ramadan. Dia mula tinggal balik amalan soleh. Jadi bulan Zulhijjah ini salah satu cara untuk kita kembali balik. Macam mana kita nak tingkatkan amalan seperti Ramadan. Ambil peluang 10 hari ini. Sebab 10 hari ini Allah nak bagi sungguh-sungguh pahalanya pada kita. Pahala yang berganda tuan-tuan, yang banyak. Sebab tu jangan kita tinggalkan dan sia-siakan. Jadi perbanyakkanlah zikir la ilaha illallah. Yang kedua, kata Nabi SAW, takbir. Perbanyakkanlah juga kalimah zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga, tahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Perbanyakkanlah 3 zikir ini. Walaupun disebut secara khusus 3 zikir ini, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, tetapi tidak menafikan zikir selain itu. La haula wa la quwata illa billah, subhanallah. Kan banyak lagi zikir-zikir yang lain pun boleh diamalkan. Cuma di sini dilebihkan 3 zikir yang disebut dalam hadis ini kerana membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, meninggikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam hadis ini juga menyebut zikir yang kita anjurkan dilakukan 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah ini, ustaz, macam mana caranya? Maka kata ulama, boleh kita buat asing-asing, boleh juga kita buat himpun sekaligus. 2 kaedah. Yang asing tu macam mana? Tadi itulah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kebanyakan berapa banyak kita nak zikir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 500 kali silakan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 1000 kali silakan. Itu terasing, boleh. Ataupun kita gabungkan dengan 2 bentuk kalimah. Yang pertama, yang masyhur ada sebut dalam hadis, apabila tiba 10 hari bulan Zulhijjah, para sahabat Nabi SAW, antaranya adalah Ibnu Umar, antaranya adalah Abu Hurairah. Mereka ini menjaharkan zikir ini ketika masuk 1 Zulhijjah. Apa zikirnya? Zikir yang kita duduk takbir hari raya tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dah nak raya dah rasa tak? 9 hari lagi 10 hari lagi nak raya, sabar tak? Tapi nak bagi tahu, ini juga bentuk zikir yang dianjurkan 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah, bahkan sampai hari ke-13 bulan Zulhijjah, hari Tashrik. Digalakkan, dianjurkan zikir tadi. Maksudnya besok, bukan besok, malam ni, kejap lagi maghrib, masuk 1 Zulhijjah, tuan-tuan boleh mula takbir. Tapi ada sunnahnya. Ada sunnahnya, maksudnya kat sini, takbir dua bentuk. Yang pertama dia panggil takbir mursal ataupun takbir mutlaq. Yang kedua dia panggil takbir muqayyad. Yang kata bermulanya maghrib kejap lagi sampai hari ke-13 Zulhijjah, hari Tashrik, dia panggil takbir mutlaq ataupun takbir mursal. Maksudnya bila-bila masa tak terikat dengan waktu boleh takbir tadi. Tak ada masalah. Tengah kerja, duduk saja-saja naik motor, kan, tengah relax-relax kat mana-mana, tak apalah tempat-tempat yang sesuai, tuan-tuan boleh baca takbir tadi. Tak ada masalah. Memang dianjurkan. Cuma di Malaysia, saya bagi tahu, dia tidak menjadi kebiasaan. Tak menjadi uruf di Malaysia untuk kita takbir bermula 1 Zulhijjah, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok ada orang takbir 1 Zulhijjah, dia kata sesat. Ini amalan mana ni? Ni rekaan ni, Nabi tak suruh. Nabi suruh takbir raya nanti. Hang dah takbir awal ni, apa sebab? Pasal dia tak dapat ilmu. Tak menjadi kebiasaan di Malaysia. Bahkan ini sunnah yang mula dilupakan di Malaysia. Di Malaysia saya cakap. Di Timur Tengah benda ni berlaku. Di negara Arab benda ni berlaku. Bermula maghrib dia orang dah mula takbir. Sampai hari Tashrik. Cuma kita kebiasaannya kita guna takbir muqayyad tadi tu. Takbir muqayyad tadi adalah takbir yang bermula pada 9 Zulhijjah selepas subuh. Hari Arafah selepas subuh sampailah selepas asar hari Tashrik hari ke-13. Itu dia panggil takbir muqayyad. Yang tu memang masyhur di Malaysia. Iaitu kita takbir selepas solat. Setiap kali solat, kita takbir. Habis solat subuh nanti 9 Zulhijjah, imam takbir. Lepas zuhur, imam takbir. Lepas asar, imam takbir. Sampailah hari Tashrik, waktu asar. Itu dia panggil takbir muqayyad. Itu tak jadi masalah. Iaitu biasa di Malaysia. Sebab tu kita tak kata ini sesat tak sesat. Tapi yang tadi tu, yang kata besok tiba-tiba ada orang takbir kan. Ada seorang tu dia pergi takbir, tiba-tiba kita kata hang ni sesat ni, tak dibuat oleh Nabi SAW. Tak. Bukan hang yang kita tuduh tu sesat, kita yang sesat, tak dapat ilmu tu. Jadi nak bagi tahu tak salah, bahkan digalakkan. Cuma boleh kerana dia tak jadi uruf. Bila tak jadi uruf, kita takut jadi salah faham. Tak biasa kan dengar orang takbir. Ibnu Umar tadi, Abu Hurairah tuan-tuan, ikut riwayat, sahabat ni 1 Zulhijjah dia keluar ke pasar-pasar, dia keluar ke jalanan. Dalam keluar-keluar tu dia mengangkat suara sambil bertakbir. Maksudnya ketika itu keadaan takbir ini kuat, ramai-ramai. Bermula 1 Zulhijjah dah takbir. Tapi kita kalau buat macam tu, macam saya kata dia orang kata pelik. Dia macam ustaz ni bersekor ni. Kejap lagi tiba-tiba besok lah kan. Mai solat apa ni zuhur. Lepas tu kejap lagi jalan keluar nak pergi makan, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah orang viral lah. Ambil info viral. Ni Ustaz Izhan ni takbir pula dah. Nak pergi pergi ke kantin contohlah kan. Janganlah macam tu. Sedangkan itu bukan satu kesalahan. Bahkan dibolehkan. Oleh kerana bukan uruf kebiasaan, better kita tak nak timbul perkara yang jadi fitnah, kita takbir pelan-pelan sudahlah. Kita takbir pelan-pelan. Tapi kalau menjadi kebiasaan kawasan ini takbir kuat-kuat, silakan, tak ada isu pun. Sebab tu dia kena tengok tempat. Ada tempat dihidupkan sunnah takbir bermula 1 Zulhijjah. Alhamdulillah, tak ada isu. Tapi kalau tempat tu jarang berlaku, kita takbir sendiri-sendiri, perlahan-lahan je lah. Tak kuat-kuat. Tapi dianjurkan untuk banyakkan takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebab apa? Sebab himpunan takbir itu ada dalam hadis tadi. Kan Nabi sebut, fa'aksiru minat tahlil. Tahlil apa? La ilaha illallah. Kan? Takbir, Allahu Akbar. Tahmid, Alhamdulillah. Kan ada Allahu Akbar, takbir. La ilaha illallah. Tahlil. Wallahu Akbar, takbir balik. Walillahil hamd. Hamdalah. Tahmid. Jadi semua ada terhimpun dalam hadis itu. Jadi perbanyakkanlah zikir pada 10 hari yang terawal ini dengan zikir tunggal tadi ataupun zikir yang satu kalimah takbir tadi. Perbanyakkan. Cuma 9 sampai 13 nanti yang tu
dianjurkan untuk kita takbir selepas solat. Okey, boleh? 3 dah. Yang keempat, antara amalan yang jangan kita tinggalkan pada 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah ini adalah kita memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, waktu 10 awal hari Zulhijjah ini adalah waktu mustajab berdoa. Kerana hari-hari ini Allah menunggu hamba-hambanya yang meminta-minta kepadanya. Allah nak beri apa yang kita minta. Tuan-tuan, doalah banyak-banyak. Start malam esok sampailah 10 Zulhijjah. Bahkan jangan sampai 10. Doa ni dia bukan sebab waktu tertentu. Dia memang doa ni sepanjang masa. Bila kita perlu, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam bab doa ni dia ada waktu, dia ada tempat yang mustajab. Jadi kalau waktu dan tempat mustajab ni kita tahu, lebihkan kita berdoa pada waktunya. Sebab di situ Allah nak kabulkan lebih tinggi permintaan kita. Maka 10 hari awal bulan Zulhijjah ini adalah waktu yang mana Allah makbulkan. Bahkan dalam 10 hari itu ada satu hari yang memang lagi Allah nak kabulkan permintaan kita, iaitu 9 Zulhijjah, hari Arafah. Sebab itu Nabi SAW menyebut khairud du'a yaumul Arafah. Sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. Nanti masuk 9 Zulhijjah, tuan-tuan puasa. Puasa tu amalan yang baik dah. Bahkan Nabi SAW menyebut orang yang berpuasa doanya tak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dah lah puasa sunat 9 Zulhijjah, tuan-tuan berdoa pula. Allahu Akbar. Allah pasti akan terima doa kita. Ambil kesempatan ini. Perbanyakkanlah doa. Maksudnya mula 1 Zulhijjah sampai 10. Tapi 9 tu lebihkan apa yang kita nak. Minta sungguh-sungguh dengan Allah. Yakin ya Allah akan terima doa kita. Dan Allah ni memang akan menerima doa hamba-Nya yang meminta. Cuma cara Allah kabulkan tu tak semestinya kita minta, kita dapat. Kadang-kadang Allah bagi apa yang kita lebih perlu dari apa yang kita minta. Bahkan kadang-kadang doa itu ditangguh. Dia kabulkan tapi bukan segera. Ditangguhkan kepada kemudian hari. Sebab ikut waktu yang sesuai. Dan boleh jadi doa itu Allah tukar bentuknya. Kita minta harta tetapi Allah tak bagi harta. Allah bagi kesihatan yang baik. Itu juga bentuk doa dikabulkan. Jadi kita kena faham, tak semestinya apa yang kita minta tu Allah bagi apa kita nak. Tapi Allah bagi apa yang kita perlu dan sesuai. Tapi kita yakin ya Allah penerima doa. Allah akan terima segala doa-doa kita. Jadi perbanyakkanlah 10 hari terawal ini untuk memperbanyakkan doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, banyakkanlah juga baca Quran pada 10 hari yang terawal ini. Kata ulama pahalanya berganda. Kalau di luar 10 hari ini, satu huruf 10 pahala. Quran satu huruf 10 pahala. Bulan Ramadan digandakan. Rupanya, habis Ramadan, gandaan itu dah tutup untuk baca Quran. Tetapi dibuka semula balik pada 10 awal bulan Zulhijjah. Dibuka semula ni. Untuk gandaan orang baca Quran, pahalanya berganda balik. Allah buka pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Kata ulama, gandaan kata satu tadi baca satu huruf 10 pahala di hari-hari yang lain. Tapi bila kita baca di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, digandakan 10 hingga 70 kali ganda lagi. Daripada 10 tadi dah dapat dah. Satu huruf dapat 10. 10 tu kali dengan 10 hingga 700 kali ganda lagi. Allahu Akbar. Banyak tuan-tuan. Banyak sangat. Rugi kalau kita mensia-siakan bacaan Quran pada 10 hari yang terawal pada awal bulan Zulhijjah. Istiqomahkan 10 hari ini. Banyakkan baca Quran. Supaya kita mendapat kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, antara amalan yang perlu kita gandakan pada 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah memperbanyakkan sedekah. Sedekah juga akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu antara kelebihan sedekah ini, satu kita sedekah, satu kebaikan akan tumbuh 700 tangkai lagi. Banyak. Maksudnya kalau kita, analoginya kita bagi RM1, Allah bagi balik ganjaran RM700. Banyak. Banyak kan? RM1 digandakan pahalanya seperti kita sedekah RM700. Tapi masuk bulan Zulhijjah ini macam Quran tadi, lebih lagi Allah berikan kepada kita. Jadi perbanyakkan sedekah dan cuba istiqamah sedekah pada 1 Zulhijjah. Ustaz, saya ni tak ada duit cash. Tak bawa lah dalam poket, tak ada duit lah. Ini tak bawa, lupa nak ambil duit dan sebagainya. Tuan-tuan, sekarang ni zaman QR. Tak ada alasan tuan-tuan. Sekarang ni QR tuan-tuan. Pergi dekat surah kita ni, surah Ar-Rahman. Mana tak? Ada Ustaz? Ada kat luar. Tu. Ada tu. Nampak tu?
Dia bukan tampar saja-saja tuan-tuan, dia nak duit. Dia bukan tampar hiasan tu, dia nak duit tu. Jadi ringankan handphone tangan tu, angkat tangan, scan saja. RM1 pun tak apa tuan-tuan. Istiqomah 10 hari. RM1, besok RM1, lusa RM1, sampailah hari RM10. Yang penting tuan-tuan istiqomah. Setiap RM1 yang tuan-tuan derma infak tu, semuanya digandakan pahalanya berlipat kali ganda pada 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah. Ambil kesempatan. Ambil kesempatan tuan-tuan. Sebab nanti dah lepas 10 Zulhijjah, maka dia kembali kepada asal. Kita dah hilang tawaran ini. Lambat pula nak tunggu kan. Jadi, waktu kita ada peluang ni, kita buat sungguh-sungguh. Sebab kita tak tahu tuan-tuan, kita hidup sampai bila. Ada orang yang kata, tak apa Ustaz, tahun depan ada lagi. Tunggulah Ustaz, tahun depan. Belum tentu tuan-tuan kita akan hidup sampai tahun depan. Sebab tu, orang yang mana ada sifat takwa dalam diri dia, dia segera. Bila Allah suruh sesuatu, Nabi suruh satu perkara kebaikan, dia tak tangguh tuan-tuan, dia segera. Segera buat-buat. Dia terus buat. Dia tak berdolak dalih dah. Sebab dia tahu kelebihan itu bukan diberikan selalu. Bahkan belum tentu umur kita panjang untuk mengamalkan amalan yang ada kelebihan itu. Jadi amalkanlah insya-Allah. Semoga Allah mudahkan. Jadi mereka yang mana nak sedekah tak ada duit, kan tak ada duit, tak boleh nak buat apa lah. Nak buat macam mana dah tak ada duit Ustaz nak sedekah. Kata sebagai orang kata, kita sedekahlah dengan perkataan-perkataan yang baik. Qaulun ma'rufun, bercakap benda yang baik juga sedekah. Bahkan senyum kepada saudara kita dengan senyuman yang manis juga adalah bentuk sedekah. Itu yang ada isu hari Jumaat tabung lalu tu. Tabung lalu, orang masuk duit, mai tanda dia senyum kat tabung tu. Pasal apa? Aku tak ada duit nak sedekah, aku senyum lah. Macam-macam lah kan. Tabung tu nak duit tuan-tuan, bukan nak senyum, nak duit. Kan? Tapi nak kata, kalau tak ada duit sekalipun, kita buatlah amalan yang setara dengan sedekah tadi. Senyum, buat baik. Banyak lagi amalan soleh yang pahalanya seperti sedekah. Perbanyak sedekah. Dan bagi mereka yang mana buat ibadah korban, inilah peluang-peluang untuk tuan-tuan bersedekah pada bulan Zulhijjah. Macam bulan Ramadan, kita banyakkan sedekah kan. Kita bagi orang makan buka puasa, betul? Bulan Ramadan, kita infak duit untuk orang buka puasa. Dapat pahala yang baik kan. Pahala berpuasa orang tu dapat kat kita. Bulan Zulhijjah, tuan-tuan sedekah fakir dan miskin. Lembu, daging korban kita tu. Itu juga bentuk sedekah yang besar. Setiap inci, setiap daging, setiap darah, bulu yang kita sedekahkan, semuanya berpahala akan diberikan kepada kita. Allahu Akbar. Jadi perbanyakkanlah sedekah pada bulan Zulhijjah ini. Bagi mereka yang buat ibadah korban, bagilah daging korban tu kepada fakir dan miskin. Walaupun kita boleh ambil 1/3 untuk peserta, tetapi antara sunnah terbaik, kita dapat rasa sikit je untuk ambil berkat. Kata Nabi sekurang-kurangnya 1 tapak tangan pun dah memadai. Ini kadang-kadang ada peserta tu demand, nak saya nak 1/3 juga semua. Ada, itu terpulang. Tak salah pun. Tetapi yang terbaik kita ambil segenggam. 1 tapak tangan untuk kita rasa keberkatan daging korban kita laksanakan. Baik, wallahu alam, saya rasa itu antara amalan yang sempat saya kongsikan. Bahkan secara mudahnya tuan-tuan, sebarang bentuk amalan soleh, daripada sekecil-kecil amalan sampailah sebesar-besar amalan, tuan-tuan buatlah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Semuanya digandakan, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan kita sia-siakan kerana kita nak menjadi hamba Allah. Yang mana hamba Allah ini, biarlah kita jadi hamba Allah yang mana sentiasa taat pada perintahnya dan berusaha meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita berjaya menjadi orang yang berguna di dunia dan juga berjaya juga di akhirat. Baik, itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan sedikit manfaat diberikan kepada tuan-tuan perempuan yang hadir. Mudah-mudahan Allah SWT istiqomahkan kita beramal soleh sepanjang hidup kita, dan kita perbanyakkan amalan soleh pada waktu-waktu tertentu dengan ganjaran-ganjaran tertentu. Itu sebagai satu bonus yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah. Wallahu alam, yang baik datang daripada Allah SWT. Segala kekurangan berkelam diri sendiri. Kita tutup dengan baca doa tasbih kafarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.